Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni Abang nak ajar cara-cara buat tortilla wrap fish fillet deh. Ha mari. Okey, mula-mula sekali kita kena ada tempura polok fish fillet daripada Subi. Okey, mula-mula sekali kita kena goreng dulu. Tempura polok fish fillet ni daripada Subi. Okey. Okey, apa yang best dengan produk Subi ni, dia menggunakan 100% seafood tuling ni. Dan apa yang special juga dia ni, produk daripada Subi ni, apabila kita nak masak dia tu, kita buat tubik dalam daripada freezer, kita tak perlu defrost. Kita boleh terus gorengnya. Okey, apabila dia dah mula garing ni, kita boleh angkat dia. Kita angkat dan kita toskan dia dah. Okey, seterusnya kita buat dia punya sos pula. Mari. Okey, mula-mula sekali kita masuk ke 5 sudu mayonis. Lebih kurang 5 sudu mayonis kita masuk ke dalam ni. Okey, ke 2 sudu susu pekat manis. Okey. Kemudian kita kucah dia sehingga dia sebati. Okey, kemudian kita sediakan tortilla wrap. Kemudian kita letak kita punya sos dia. Kita letak kita punya sos tadi. Kita capung atas ni. Okey. Kemudian kita ambil fish fillet daripada Subi ni yang kita goreng tadi, kita letak sini. Letak sayur dia. Boleh letak salad sikit. Kita letak hirisan buah timun. Dan last sekali kita letak mozzarella cheese kita tabur mozzarella cheese atas ni. Okey, seterusnya kita balut dia punya tortilla wrap ni. Bismillah. Okey, lepas tu yang ujung ni kita salut dengan kita sapu sikit putih telur dia. Supaya untuk dia nekat molek bismillah. Okey, jadi inilah hasil dia. Okey, kemudian kita goreng sekejap kita punya tortilla wrap ni di atas kuali. Okey, kita balik dia. Kita goreng sekejap saja. Okey, jadi inilah hasil dia. Lepas dah kita goreng, jadi kita nak kerak dia. Tengok dalam lagu mana. Bismillah. Cantik guys. Okey, jadi Abang dah terah rasa dia setara mana. Kita tengok ni. Abang tengok ni geredah Jadi Abang nak terah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Dia ada rasa lemuk susu, lemuk mayonis. Lepas tu dia ada rasa cheesy tu, daripada cheese tu. Nama dia jahat. Lepas tu dia ada rasa ikan daripada fish fillet ni. Memang masuk Saya buat memang kalau untuk anak-anak, kalau tak tahu nak masuk ke apa tu, boleh try cuba resipi ni. Terawih, nak malam-malam buat menu yang simple ni. Tak perlu nak susah-susah masuk benda pelik-pelik. Buat yang benda yang simple gini. Bismillah. Okey, menu ni saya buat memang wajib cuba dekat rumah. Rasa dia memang sangat-sangat perfect. Jadi siapa-siapa yang nak produk daripada Subi ni boleh pergi dapatkan dekat Maidin Tunjung ni. Satu pack ni hanya RM15.90 saja. Ataupun yang duduk jauh tu dengan Maidin Tunjung boleh dapat ke di mana-mana kedai online saja ni. Subi memang terbaik Selain daripada tu, Subi ada dijual semua Maidin dan juga supermarket lain seperti Giant, Airbeat dan juga lain-lain. Jadi boleh dapatkan dekat sana. Mari.